Ada orang lebih selesa simpan RM30,000 dalam akaun bank. Rasa tenang sebab nampak duit tu ada. Tapi persoalan dia dalam masa 10 tahun lagi, adakah nilai RM30,000 tu masih sama? Kalau kita ambil purata, inflasi 2% setiap tahun, nilai RM30,000 tu akan semakin turun menjadi RM24,600 pada 10 tahun akan datang. Nombor dalam akaun mungkin sama, tapi nilai duit tu sebenarnya makin kecil. Berbeza pula kalau RM30,000 tadi dibekukan dalam bentuk emas 50 gram macam ini. Kalau harga emas meningkat secara purata 10% setiap tahun, nilai 50 gram ni akan meningkat jadi RM77,000 dalam masa 10 tahun akan datang. Nampak tak beza dia? Duit adalah kegunaan untuk jangka masa pendek. Contoh, kegunaan kecemasan, keperluan harian ataupun belanja setiap minggu. Tapi, duit yang kita gunakan dalam tempoh 2 tahun ke atas, lebih baik kita tukarkan kepada aset yang mampu lawan inflasi. Sebab tu, jangan simpan semua dalam bentuk tunai. Sebagai simpanan jangka masa panjang, boleh tukarkan kepada aset emas fizikal macam ni. Jadi bagi tuan-puan yang berminat untuk mulakan tabungan emas bersama Public Gold, boleh terus isi borang sign up ataupun hubungi saya akan bantu sebaiknya.